Assalamualaikum, bertemu lagi bersama Cik Tan hari ni. Okey, hari ni Cik Tan nak berkongsi resepi sambal sotong. Sambal sotong selalu yang kita biasa dengar yang kata sambal ni semua resepi itulah, tapi disebabkan Cik Tan masukkan satu bahan rahsia, jarang-jarang orang guna, ada yang guna, ada yang tak guna. Nanti cuba tengok, dia double power sambal kita tu. Lepas tu Mas Cik Tan nak tunjuk apa bahan-bahan dia nak. Okey, mula-mula Cik Tan ada daun pandan, Cik Tan ambil 2 helai. Lepas tu ni bawang holland ni Cik Tan ambil 90 gram. Lepas tu ni bawang besar Cik Tan ambil 200 gram. Lepas tu Cik Tan ambil buah kerah ni 2 biji. Lepas tu halia ni Cik Tan ambil 10 gram, lebih kurang dalam 1 inci. Lepas tu ni bawang putih Cik Tan ambil 15 gram. Okey, yang ni cabai kering. Cabai kering ni Cik Tan masuk 25 gram. Ni sos cili. Jarang-jarang orang buat masuk. Sos cili Cik Tan masuk 40 gram. Lepas tu ni ada gula merah. Cik Tan ambil gula merah 25 gram. Lepas tu ni kicap pekat. Cik Tan ambil 1 sudu besar. Lepas tu Cik Tan ada asam jawa. Lepas tu Cik Tan ada sotong 1 kilo. Okey, tu saja bahan-bahan dia nak. Jarang-jarang kita jumpa orang buat sambal ni ada sos cili. Tapi kali ni anak-anak, sahabat-sahabat Cik Tan cuba tengok. Kicap ni pun dia pun kata apa Cik Tan ni nak buat sambal kan, nak buat masuk kicap. Dok. Tujuan dia untuk kita nak bagi dia punya color tu. Tapi yang mana tak suka, yang mana suka merah piang tu, okey, terserah. Tapi Cik Tan nak dia kita kata dia gelap-gelap sikit. Selain daripada dibantu oleh gula merah ni, kita masuk sedikit kicap pekat. Kicap pekat okey. Lepas tu mula-mula sekali Cik Tan nak bersiang Cik Tan nak hirih ni dulu sotong Okey, mula-mula kita pelekat api. Okey, kita pelekat api dulu. Cik Tan tak mau tumis lagi bahan-bahan ni. Jadi Cik Tan tak mau lagi sambal sotong Cik Tan ni dia jadi macam cayak. Cik Tan tak mau. Cik Tan nak goreng dulu sotong ni, bagi dia keluar ayak dulu. Anak-anak, sahabat-sahabat Cik Tan cuba tengok kaedah ni, insya-Allah dengan izin Allah. Selalu duk buat sambal sotong awak lah yang tak mau kering, duk tunggu nak bagi dia kering, nak bagi kecup, habis sotong tu. Lepas tu buka api derah, kita masak dia. Masak dia setengah masak saja Okey, untuk kita nak goreng sotong ni tak perlu kita masuk minyak. Kita masuk dia terus saja. Ayak apa pun jangan masuk. Sehari dia keluar ayak tu penuh nak kita bagi. Itu masak. Okey, ni dah separuh masak dah. Dia punya janggut pun kita tengok dia tiu naik ni. Apa dengan spring ni, kita tutup api. Lepas tu Cik Tan nak sejak. Cik Tan tak mau guna langsung ayak sotong ni. Cik Tan tak mau. Kita sejak dah Okey, lepas tu dah kita sejak ni, jangan duk pergi basuh pula sotong ni. Tak payah duk basuh dia. Lepas tu ayak sotong ni kita nak buang lah. Okey, kita buang. Okey, lepas tu Cik Tan akan blend bawang-bawang ni dulu. Cik Tan akan blend bawang ni dulu Okey, kemudian Cik Tan nak blend cabai kering. Bekas bawang tadi. Tapi Cik Tan akan asing-asingkan bawang dengan cabai Okey, siap dah cabai mesin dengan bawang mesin. Okey, lepas tu Cik Tan akan hidupkan api. Okey. Minyak ni minyak kalau nak buat sambal jangan kedekut. Tapi andai kata selepas kita buat sambal tu, kita kata minyak duk meneneh atas tu, kan minyak duk terkumpul banyak, kita boleh buang.
Sebab apa? Bila kita nak masuk, nak bagi cabai masak ni, dia perlu minyak yang banyak. Nah tu petua daripada orang lama-lama dulu ni. Tapi depa orang lama-lama dulu depa tak buang. Depa simpan minyak tu. Depa guna untuk nak tumis sayur. Tak payah kata orang lama lain lah. Mak arwah mak kita sendiri pun buat macam tu juga. Okey. Lepas tu minyak dah kita kata hampir-hampir panas, kita akan masuk cabai dahulu. Cabai blend ni nah, cabai. Kalau kata anak-anak kita nak pakai cili bu pun terserah, boleh aja. Nah, masuk cabai dulu. Kita masak cabai dulu nah. Okey. Api jangan garang sangat, jangan garang sangat. Okey, kita akan masak dia sampai kata dia separuh nak pecah minyak tu. Jangan bagi pecah minyak terus. Selagi bawang ni kita nak letak pun kita nak bagi dia masak juga. Sebab bawang ni ada ayak. Kan? Kita nak bagi dia kering tu elok. Dengan kuantiti apa ni sotong kita ni. Kita kata tak dok lah. Kita kata nak cayak sangat tu dok. Okey, tunggu. Alhamdulillah sambai pula cabai kita pun nampak nah. Tu dia ada pecah minyak dia jadi macam tu. Nah. Okey, lepas tu kita akan masuk bawang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Lepas tu kita akan masuk sos cili ni. Cuba tengok anak-anak. Yang mana kata, alah saya biasa dah. Okey, Alhamdulillah. Cikta nak berkongsi kat anak-anak cikta, sahabat-sahabat cikta yang tak pernah buat lagi. Nah, okey, lepas tu kita akan masuk gula merah. Okey, lepas tu kita akan masuk daun pandan. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Okey, lepas tu kita akan masak yang ni sampai kata betul-betul dia pecah minyak nah. Okey, yang ni tertakluk pada dapur masing-masing lah. Siapa yang pakai dapur yang jenis api kuat tu, mungkin dia cepat. Mungkin dia cepat sikit. Yang mana yang nak kata duk kalut, duk buat kerja sama, duk buat kerja lain, slowkan api ni, bagi dia betul-betul pecah minyak. Bagi dia betul-betul pecah minyak. Tak payah sampai 5-6 kali lah pecah minyak tu, bagi sekali sudah. Sebab apa? Selalu kalau orang duk berkongsi sampai kata sejam nak kena bagi pecah minyak, tak payah. Bukan pasal apa cikta kata tak payah tu. Sebab kita nak makan untuk hari ni, tak habis hari ni, esok. Kecuali kita nak simpan untuk kita nak buat berniaga, seminggu, 2 minggu kita nak simpan sambal tu, perlu yang tu nah. Okey, lepas tu cikta nak tudung sat. Lepas tu kita nak biar sekali lagi dia pecah minyak nah. Alhamdulillah. Dah pecah minyak elok dah. Dia. Ni gula pun kita tak bubuh lagi, tapi warna dia cantik kan. Kalau dia betul-betul pecah minyak, macam ni lah. Nah, lepas tu baru kita perasakan dia. Yang ni terserah pada anak-anak, sahabat-sahabat kita nak masuk gula lebih ke, nak masuk perasa lebih ke, ikut yang tu. Nah, okey, cikta pun buat cita rasa cikta juga. Cikta akan masuk sedikit gula putih dalam 4 sudu KFC. Lepas tu bahan masin dia memang tak ada lah dalam ni. Nah, bahan masin dia. Lepas tu kita akan masuk 2 sudu KFC garam. Okay, lepas tu kita akan masuk secukup rasa, lebih kurang 2 sudu. Okey, lepas tu kita akan masuk asam. Asam Jawa. Asam Jawa ni terserah. Kalau kata anak-anak kita tak ada asam macam ni, kalau nak perah pun boleh. Boleh ikut masam mana yang kita nak. Macam rumah cikta ni, dia pun suka sambal tu macam light masam lah. Bukan masam macam kita buat asam pedas tu, bukan. Okey, lepas tu masuk kecap ni. Okey, anda kata yang mana tak suka macam color dia light brown tu, tak payah masuk. Tak payah, skip nah.
Okey, tak sat Cik Tah rasa semua rasa elok dah. Lepas tu last sekali baru Cik Tah masuk sotong-sotong ni. Nah walaupun Cik Tah sejak dah, Cik Tah buang dah ayak dah tadi, tengok. Dia masih ada ayak. Sebab apa kita nak buat sambal ni, kita kata sambal pekat lah, sambal yang berdadu. Nah lepas tu sahabat-sahabat anak-anak Cik Tah sebelum benda tu, kok lah resepi yang Cik Tah share, bahan-bahan yang Cik Tah share ni kot lah banyak. Kami dua beranak je Cik Tah nak buat apa banyak lagu ni. Kaut dulu, lepas tu baru masuk banyak mana. Yang lebih tu simpan dalam peti ais, insya-Allah tahan. Bila kata nak buat sambal telur ke, sambal ikan ke, boleh juga. Macam Cik Tah, sebab sotong Cik Tah 1 kilo kan. Lepas tu Cik Tah nak buat banyak sikit lah dia punya kuah nah. Okey, lepas tu Cik Tah akan masuk sotong. Bismillahirrahmanirrahim. Dah sebati, kita tutup api. Habis. Andai kata siapa yang nak masuk aksesori dia kot, nak bubur bawang ke, kemudian tu nak potong bulat-bulat ke, terserah boleh. Nak masuk bawang goreng ke apa semua, hak tu boleh. Tapi yang ni Cik Tah ni dah okey dah. Lepas tu tunggu saat Cik Tah nak baidon sana, tunggu. Alhamdulillah, siap dah sambal sotong Cik Tah. Kita kata versi pekat lah, berdadu yang lekat di sotong tu. Lepas tu anak-anak, sahabat-sahabat Cik Tah jangan lupa cuba tengok tip-tip yang Cik Tah bagi tu. InsyaAllah dengan izin Allah dia akan jadi. Selalunya kita duk buat, kita kata alah yang ni senang je, selalu sambal ni majoritinya semua kita kata anak-anak sahabat-sahabat Cik Tah tahu. Tapi cuba tengok resepi dengan bahan, satu bahan yang Cik Tah masuk tu, insya-Allah dengan izin Allah dia jadi double power. Double power memang sedap pun. Okey, sekian perkongsian pada Cik Tah hari ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat dan anak-anak Cik Tah semua. Okey, hingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye.